masak badal ayam. Bawang merah, bawang putih, halia, rempah 5 rasa, kari babas. Okay, kita masak sansuk-sansuk je. Masak kari, rempah 5 rasa. Saya cukup aja. Kacau kari. Jika takut hangus, tambah sedikit air. Ya, sahabat semua, Mak Noh dah potongkan badal ayam. Dah dipotong, dah dicuci bersih, dah direbus. Tanpa buang masa, kita masukkan badal ayam, kacau, masukkan sedikit air. Semua Mak Noh dah potong sayur terung 2 biji, dah dicuci bersih. Masukkan terung, micin 2 sudut teh, penyedap rasa 2 sudut teh. Saya Mak Noh tak menggunakan garam lagi, sahabat. Jika sahabat nak menambah garam pun boleh. Oke, terus kita kacau. Masaknya simple dan mudah. Oke sahabat semua, kita tunggu sehingga masak. Oke lah sahabat semua, alhamdulillah badal ayam dan terung panjang dah pun masak. Inilah hasilnya. Oke lah sahabat semua, jangan lupa di komen dan di share. Bye sayang semua, selamat mencoba di rumah.